Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam channel Wolf Logan bersama saya Wolf Logan dan juga pendamping saya yang setia, Manik. Pada kali ini kita meneruskan penerokan urban kita yang merepek dan mengarut di salah sebuah daerah di Negeri Sembilan. Dan lokasi yang saya nak bawa ke anda inilah tidak jauh bezanya dengan lokasi yang kita rakam, yang kita tampilkan pada 2 minggu yang lalu, iaitu Quarters, yang mana saya rasakan binaannya lebih kurang sama dengan binaan yang lalu, dalam rakaman yang lalu, dan usianya mungkin lebih kurang sama, sekitar 70-an ataupun 80-an. Ataupun saya rasakan yang ini mungkin baru lagi sikit lah, mungkin 80-an. Jadi untuk memastikan telahan saya itu, mari telusuri bersama kami. Salam qaulam min rabbir rahim. Salam qaulam min rabbir rahim. Salam qaulam min rabbir rahim. Assalamualaikum. Oh, memandang tadi kita keluar panas, terik, terlupa pula nak bawa ni torchlight. Kau bawa? Okay, cantik. Tak apa, terang je tak apa. Oh, mungkin bangunan ni, binaannya lebih baru, sedikit baru daripada binaan Quarters yang kita pergi pada 2 minggu yang lalu. Quarters ni mungkin baru sikit lah. Yang Quarters yang kita pergi tu, dia ada, siap ada apa? Dapur kayu dengan dia punya cerobong. Yang ni macam baru sikit lah. Sahabat mamalia bersayap kita, maaf. Oh tadi okey kan? Dia siap ada tu je dah tidur. Dia tak peduli kita. Wait, aku cakap keluar. Maaf, aku dah halau keluar. Kau dah tengah lihat aku dah halau keluar. Ajar tu. Macam yang ni Quarters ni, dapur dia moden sikit lah. Ni bukannya dapur kayu kan. Tu siap ada tile. Mungkin sekitar lewat 80-an. Ni bahagian dapur. Tu bahagian belakang rumah, unit yang lagi satu belakang. Assalamualaikum. Wih, banyak kelawasnya. Saya tak pasti rumah ni dia ditinggalkan berapa lama. Wih, kelawar. Aku mesti terkejut ni. Dah reput, bocor kan. Reput. Mungkin rumah dia ditinggalkan dalam belasan tahun, belasan ke 20 tahun yang lalu. Tak ada lama sangat. Hai kau ni, buat terkejut. Ini store ke toilet? Ya. Apa yang bakar ni? Buat apa kau bakar?
Maaf. Manik menemukan sesuatu yang menarik. Mai. Oh. Mana tempat ni pernah dijadikan dia macam dijadikan tempat untuk beriadah. Oh. Siap berduri. Oh. Ada maklumat yang saya dapat tu, kawasan quarters ni tak pasti lah kalau cerita tu cerita semasa quarters ni masih berpenduduk atau berpenghuni, ataupun semasa quarters ni dah ditinggalkan. Ada yang saya dengar cerita, dikatakan kawasan ni agak keras, ada gangguan. Ada gangguan pun kondom bersepah. Rajin beriadah. Gangguan macam mana? Wallahualam. Assalamualaikum. Oh, ni lain macam sikit. Dah ada pokok. Saya pun tak pasti kenapa rumah ni ataupun kawasan quarters ni ditinggalkan. Banyak orang ni. Kawasan sini agak sejuk sebab redup. Kat luar panas tu. Tapi ni macam lain sikit lah rumah dia. Macam lain sikit. Boleh cakap, aduh kau ni duri punya. Aduh, mencucuk. Ni dapur dia. Ni dapur dia menghadap ke sini pula. Bahagian belakang. Quarters belakang dah berpokok. Sini nak pergi. Mari. Bismillah. Innahu Allah. Innahu Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak tahu apa dia pijak ni. Tiba-tiba jadi blur. Baca doa Nabi Sulaiman. Fahal. Assalamualaikum. Yang ni boleh dipastikan telah ditinggalkan jauh lebih lama. Ketika getah terbiar. Bismillah. Banyak nyamuk. Lain macam. Ni perabot ni ada lagi. Pintu perabot. Bukan perabot lagi, serpihan perabot. Dah berkulat sebab air jadi pokok tu mengalir dekat cermin tingkap. Macam agak besar agak kawasan ni. Kalau kita nak explore semua quarters
petang habis. Rumah sebelah tak pasal nak ada ruang udara. Assalamualaikum. Ada kasut perempuan dan banyak pakaian. Aduh benda ni. Dia macam so, tempat ni jadi pot kan. Pot lepak kan. Ni yang menarik ni. Lubang-lubang udara. Oh, ni belakang. Oh, ni depan. Ni belakang. Okey. Mesti rumah sini banyak baju kan? Kau tak kenapa? Tak apa. Oh, okey. Ni belakang. Dia menghadap belakang lah. Aku pula pelik dia. Kenapa belakang kat belakang? Belakang betul lah menghadap belakang. Takkan belakang menghadap depan? Rumah apa tu? Assalamualaikum. Para je klasik besi. Ni ada tulang. Tulang apa? Tulang anjing kucing. Anjing kucing ni. Ish. Kucing ni. Dah jadi mamia. Banyak. Banyak. Sana ada. Situ. Sana. Kau makan kucing ke apa? Gemuknya kau. Oh, benda ni kau makan. Tengok cicak tau. Bapak gemuk. Tapi yang dah makan. Kira agak besar ke ruang tamu dia? Ni bangkai. Ish. Lagi menarik. Sini. Kau slow sikit. Tu. Kan? Seram je. Kambing tu. Takkan nak tangkap makan sini kan? Kat bilik sana kat macam kucing. Kambing. Lain macam. Mungkin betul lah Dawan yang kata ada gangguan tu kan. Mungkin gangguan tu. Tu penyengat. Gangguan tu lepas benda-benda pelik-pelik yang diorang buat kan. Memang mereka suka lah. Lagi quarters kat atas tu. Tak tahu macam mana masuk.
Tak tahu apa benda yang kita orang pijak. Bawah ni. Yang berduri tu jugalah yang aku langgar. Kami berjaya jumpa jalan masuk ke quarters yang atas tu. Ni dia. Tadi tu bawah tadi kan. Bahagian atas tu, belakang. Panas. Masalah sekarang ni, semuanya bersemak. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Assalamualaikum. Sini pun ada perkuburan. Assalamualaikum. Ni tak pasti. Mungkin tulang dia besar sikit. Mungkin anjing. Sana ada kucing, ada kambing. Sini pula anjing. Terkejut. Astagfirullahaladzim. Mungkin apa benda dia? Semua juga. Apa dia? Sekarang ni pun ada tangga. Ya tu lah. Tu juga dekat. Aku rasa ada ni lah. Mungkin yang bahagian belakang ada jalan. Panas. Mana? Ni macam kucing ke apa ni. Tahu ada orang tangkap makan macam ni ke apa. Bukan. Bukan. Oh bukan. Dia mati macam tu. Ya ke? So dia orang pilih tempat yang sunyi lah untuk mati lah. Ni saya ada tikar ni. Assalamualaikum. Ini dah rosak. Bumbungnya dah bocor. Ya. Apa tu? So tadi dulu tu. Jadi sarang anak-anak anak-anak punya apa? Laluan. Rosak lah. Ni banyak semut. Ui, ya Allah. Dekat dapur sial betul. Kenapa tu? Kucing. Dia terbang dalam muka aku. Berapa puluh ekor.
Ya. Ni sebab apa? Rumah dah di cakap nanai. Oh, rusak tanah. Aduh. Senap perut aku. Awak terkejut, aku pun terkejut. Muka aku kena sembuh. Assalamualaikum. Belakang yang agak sejuk. Tengok. Oh, dah berakar banir. Punya lama rumah dia ditinggal kan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tengok. Masya-Allah. Dia boleh berakar dekat atas bumbung sampai ke tanah, ataupun dari tanah ni dia naik atas. Wallahu a'lam. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam kawasan ni kena berhati-hati sikit. Kita dah lalui kawasan Allah. Uish. Penyengat lebah. Belum. Uish. Risau lagu. Dah kena sengat lah. Banyak gila lebah. Bla bla bla. Sudah, belum kan? Dah. Tu mula pergi kan? Sebelah sana dia kunci. Ya, mana? Rumah mana? Oh, kau pergi lah? Banyak kan barang orang tinggal ke apa tak kan? Maksud kau yang kunci tu rumah ni? Rumah ni kunci? Tak, ujung. Oh, ujung tu. Nak pergi tu? Salah, laluan ni. Sekejap, ni dah pergi?
Assalamualaikum. Aduh. Sini dah. Besar. Payah masuk ni. Payah. Ya Allah, aku tak rakam tadi. Hah? Aku tak rakam tadi. Sekejap. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tadi terlupa sebenarnya. Tadi entah macam mana, dalam keadaan kelam kabut tu, saya terlupa nak buat penutup. Tak tahu kenapa, tadi masa on the way lah, masa tengah rakam tu, tak ada rasa macam, tak tahu lah, tiba-tiba rasa macam blur-blur lah. Sampai saya doa Nabi Sulaiman yang innahu min Sulaiman tu, saya terlupa. Tak tahu pasal. Tak tahu lah, wallahualam lah, takut tempat tu ada sesuatu ke, ataupun saya yang terlalai ke, ataupun sebab panas ke apa kan. Sekarang ni kami dah meninggalkan tempat tu lah. Sekarang kami baru lepas makan dan ingin menuju kembali ke Seremban. Itu je lah. Adalah tu tempat tu. Tak apa yang pelik wallahualam. Kau ada rasa apa ni? Tak ada bang. Okay. Okey Okey aku lah tu. Tahu lah, aku lapar kan, panas kan. Apa pun, terima kasih kerana sudi bersama kami. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Sampai bertemu lagi dalam penerokan urban yang merepek yang lain. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bye bye. Yeah.